Ya, beri tepukan sikit. Okey, dah siang kan bila pasal. ya. Itu di antara demonstrasi lah sebenarnya kan. Apa yang akan berlaku tiba-tiba pada majlis yang sebelah nanti. Jadi hari ni kita dapat tengok hadiah ni bagi mereka yang berpeluang lah, maksudnya dia ada fikir untuk hantar gambar, hantar gambar. InsyaAllah Gila. dalam masa sebulan kita cubalah dapatkan captains of industries untuk menerima pada tabung hadiah ibu kan. Siapa yang tak mau. Kenapa kita buat petang? Pasal yelah, mak-mak nanti malam-malam kan dia nak balik pula kan. Dan mak tak boleh kita sidai kan? Tak boleh. Jangan sidai mak. Dia paling diva sini mak-mak lah. Dan tempat-tempat yang pilih bukan saja the whole tujuan kita buat 3 event ni supaya kita dapat formatkan sebab kita dah buat banyak kali tempat lain semua. Kita selalu tak ada tak dokumen kan, kita tak ada kamera yang betul. It's always orang punya story kita ambil. So kadang-kadang tempat macam di Kuantan, hotel Kuantan nak tanya macam mana Ratu Haiti show ni tunjuk story. So dia macam boring lah, boleh tak profesional je. So tujuannya supaya dengan grant yang kita dapat ni kita akan dokumentkan yang sebaik-baiknya. So adanya ni semua lah. Ya, jadi doakan kami. Dan kita tak boleh bagi banyak-banyak ada lagi. Walaupun kita dah abang lah datang tak nyanyi. Dia bagi bunyi. Nasi tambah je. Dan kita bagi tahu juga apa-apa Ya. Untuk hadiah hari ni kita dapat tengok nampak macam Buddhist bag je kan. Kan. Tapi sebenarnya yang sebenarnya nanti sudah ada yang begitu berharga sebenarnya. Saya rasa kita tak bagi tahu dulu kan. Itu impian lah. Impian. Mungkin ada bini kompor. Bukan di kompor lagi lah. Ini memang ini satu yang sangat apa orang kata kalau ibu-ibu ni dapat sangat menghargai lah. Impian lah. Impiannya Impian kita adalah sebenarnya kita akan jual table, satu table satu family. Setiap peserta, kalau kita beli satu table ada 10 penyertaan. peluang. Kalau anak budak kecil datang pun dia datang dengan gambar mak dia. Jadi semua ada mak. Jadi ada 10 penyertaan, jadi grand finale prize kita harap lah. Bukan untuk kita yang kadang-kadang, tapi kita doa lah. Manalah tahu adalah umrah. Izzah Azam kan, Azam ni. Azam semoga dapat umrah lah, boleh buat bergambar dia dapatlah dengan anak yang yelah dalam 10 tu ada 10 adik-adik. Rasanya apa dapat Dan kalau non muslim katakan kita boleh bagi hadiah macam tour ke Istanbul ke kan bersama Taj Mahal dia. Jadi boleh kita teruskan. Okey, seterusnya. Seterusnya adalah date night lah. Nombor 2 adalah date night. Saya beritahu kenapa. Ini pun satu soalan why juga. Kenapa kami pasal lah, kami yang dah 20 tahun berkahwin, anak dah besar, nak keluar nak dengar muzik. Tapi macam mana muzik sekarang ni, macam mana aspeknya. Lagi satu, kalau kita pergi ke satu biasalah, kalau saya naik ke Friday night, it's always kat sebelah tu adalah bar. Kita yang kita boleh tengok benda tu kan, kita tak naklah support benda tu. Tak kisahlah siapa yang pergi lah, tak lah. Tapi kita ni tak mau lah, nanti anak-anak kita tahu kita muda-muda tu berangkat kita lah. Itu sekarang kita tak nak pelarut tu kat mana nak cari. So instead of kita nak tunggu, kita wujudkan. Jadi hence itulah R&B Date Night. Anyway tadi tiket dia adalah 111 kan, tadi Ratu Haiti. Tapi for this one dan semua masuk makanan. Kalau konsert kita tak dapat makanan.